Ulang balik. Tak gelap ke? Tak. Kalau kau tanya. Ulang cakap. Oh, dah. Kalau kau tanya kenapa tak ada tali kat dalam lah kan. Tapi Dekat dia pakai magnet. Malas Dia nak pakai buka. magnet, brother. memang Buka orang tahu. Kau dengar cakap apa, kau dengar. Lupa, aku lupa. Terbiasa. Apa ni? Magnetic. Boleh sini. Saya. Okay, SMR. Kau dengar, nanti kau dengar. Gosok-gosok ni, macam ni. Lepas tu dalam ni ada stiker besar bro. Stiker. Bukan stiker. Thank you Dia gift. punya thank you gift lah. Thank you card. Oh. Kau nak bagi hadiah kat special siapa? Ya, buat apa aku tulis tadi. Thank you for Ambil the lah. Kau support. buat pen kan? Oh, sepatutnya dia tulis nama kau tapi dia tak nak letak kan. Tak apa lah. Select. Tapi apa-apa pun bag ni mahal lah. Sekarang scalper jual pun 300 tu. 300 mat. Investment. Memang orang kata apa, sekali beli Dia ni untung bertahun-tahun. out of stock. Mana? Dia name? Ni dah apa, dah discontinue kan? Kan? Tahu lah. Kotak dia pun memang. Kau keluar balik. Dah aku tunjuk apa? Tak, kotak dia kau tengok ni. Kau keluar dulu. Ni. Boleh cabut. Dia boleh, dia magnet semua. Ni sekali. Tak apa. Canggih ke tu? Dah tahu. Ni beg ni boleh kot simpan. Lipat macam tu tadi. Bahaya. Aduh, aku nak lipat brick tadi. Macam ni. Apa Situ nak tunjuk brick je. nak tunjuk break pula. Asal tunjuk break terus. Waduh, brick nak bayar. Aku hantar cakap Aku bagi. kata, dapat je terus hilang. Dapat dia hilang Dapat hilang. Hilang habis ah. Okay. Hilang aku pergi kat sini mengajuk. Kotak pun magnet. Nak dengar. Tak boleh buka pula. Dia nak buka, tak boleh buka. Dia tak dengar. Okay, simpan tu. Ni dia last season untuk tahun lepas lah. Last season SRG. Tak, kau tak. Okay. Tahun lepas ni this name Chroma. Chroma dia macam berkilat lah. Nah. Dia akan bagi apa nama? Apa kau bagi? Lozo. Review. What is new today? What's up? Okay. Ini colour apa pula? Depan tu tengok belah tepi. Tepi. Belakang Tu. Aku tak nampak. Gelap tu. Kau boleh nampak tu tulis warna apa? Tulis warna. Kau nampak warna situ mana dia? Chrome. ICY. Apa ICY? IC blue. IC blue? ICY tulis. IC blue lah. Oh, dapat kad. Sama je macam tadi. Tapi ni dah dapat dalam beg pula. Memang tak keluar. Itu aku keluarkan. Okey. Ini nampak special sikit lah. Sebab warna dia Special tu. dia macam metallic lah. Wow. Smart guys. Metallic lah. Jadi kalau pakai beg nak bagi kenduri ke apa, okey sesuai. Mana tak harga? Kau buat kan? Tak, memang ada. Begitu je. Ini pun pendek ke lah. Tali pun sama lah, dalam ni pun sama tali. Tali dalam ni. Tadi ada. Belum bawah. Ni pula. Tapi ni macam kurang lah. Tahu tapi memang minat macam ni. Perempuan lah ni nak raya. Kau kan suka beg kecil-kecil. Tidak. Tidak. Nanti kau post, ambil gambar ni. Kan kau katakan nak buka status. Kau post lupa dia blog kan. Okay dah. Ciut lah misal. Kita simpan dalam ni lah kan. Okay, aku tanya kau, kenapa kau nak beli dua macam tu? Kenapa kau nak bagi someone beli dua? Kenapa tak bagi satu? Anniversary. Asal anniversary kau bagi dua? Terus Anniversary asal dia tak bagi kau apa-apa? dia bagi lah. Bagi apa? Dia bagi. Bagi apa? Kita rahsiakan. Dia bagi Kita rahsiakan. Rahsiakan. Kita tak tahu. Biar misteri apa yang bagi. Oh, kalau dia bagi kau just kasut je. Aku ambil je lah. Kasut DIY. Ambil je lah aku. Redor je lah. Kenapa buat hadiah?
No comment eh. Betul man. No comment eh. Pick Tu je barang kita datang Terengganu habis 4 jam untuk review 2 beg je. Besar betul bajet marketing kali ni. Ada mana tanggung tak apa. Ha. Okey, baik. Saya dulu. Memang tak tahu nak buka jadi apa. Memang tak suruh cari tengah sial. Aku tak boleh terima je macam ni. Iya. Dia rumah tak ada orang saja. Ada tu homestay lah dia. Kau apa? Kuala apa kau? House. Boleh je kita ketuk. Kata bang nak tidur kejap. Boleh bang, bayarlah bang. Oh ni. Bintang ni SVG, kalau orang tahu SVG. Ni pun SVG. Harga semua harga Yahudi lah semua. Scalper lah. Scalper sampai punya pasar lah. Harga SVG mahal. Susun balik dan beg dan. Nanti kita susun. So ni baju pun ada pada aku tak tahu, aku tak ingat nama company dia. Tapi boleh tahan lah. Okay, ni untuk outfit hari ni. Total aku, bukan total lah. Ni aku menang beat lah, beat. Nampak macam okey. Okey dah. Berhenti merokok. Macam saya dah terpesong. So redha je lah. Kalau stres, depression, jangan buat tattoo. Janganlah merokok. Jangan vape. So sekarang ni kita dekat sungai laut. Kita berada dekat laut Dungun. Pantai Dungun. Ni adalah batu yang famous. Bukan cap batu, tapi batu famous. Tak ada hujan, tak ada laut. Zan, air tak naik ke atas ni? Air tak naik ke? Apa? Air? Air? Air nanti naik tapi air takkan naik sampai sini. Kita pergi bandar dulu Bandar Kita sekarang ni dekat Pantai Dungun. Zan, ni pantai Dungun kan? Betul. Pantai Dungun. Kau boleh lihat dua jejaka Dua jejaka di atas sana yang masih single. Yang perlukan kekasih. Alright, dua-dua masih single dan available So bernampak belakang. Alright. Tu. Petani pula dah. Nelayan dah turun ke laut untuk mendapatkan hasil ikan. Alright, diorang dah start dah. Para pencari rezeki. Rasa dah stable je. Zan, ni tengok kereta sikit ni, Zan. Tengok kereta.
Tak ada yang bisa. Tak buka ke? Tak buka. Lah. Kita pakai ni tadi. Pulas tu. Pulas ni. Satu lagi batang. Batang. Meh. Kau rakam aku. Rakam aku. Kau jangan rakam perut aku. Okey. Aku rasa kau rakam lainnya video kau. Ha. Ikat balik. Oh, pulas tu batang tu. Ikat balik. Kau nak lawan. Kau nak lawan macam mana? Lagi lawan. Video kita bertiga je macam mana? Mana? Letak telefon dekat tepi ni. Untuk kita berlari dekat daripada belakang kamera. Lain pun hilang. Janganlah. Positive thinking lah. Jangan negative thinking. Positive thinking. Macam ni lah cara dia. Dapat dalam 2 meter tinggi. Apa? Boleh panjang lagi atas tu tak boleh? Sempat pergi review barang. So kalau kau nak Kita nak beli, kau review. boleh tengok dekat beg kuning kalau ada lagi lah. So sini stok dia dah nak habis dah. Dia sebab Mizan hari tu dia beli borong daripada China. Lepas tu apa sebab benda ni dia laluan hormos. Hormos. Ha? Hormos. Hormon eh? Hormos. Tu yang dia dah Laluan horny. dah. Tak pasal-pasal video affiliate dia kena ban. Lalu tu So korang kena beli share. kalau kau sebut tu sama ke kena ban? Ni tripod. Ha. Tak ada. Kira okey. kau search pun dah kena ban. Itu Twitter. Sama lah tu. Ni kau sebut pun dah kena ban man. Nah. Sabar lah tinggal lu. Aku nak main tu. Oh, dia juga. Ish man. Terima kasih. Kita kat mana kan? Kita sekejap lagi lepas siap-siap ni kita akan pergi terus breakfast lah dekat. Kau nampak aku tak tu? Nampak? What's Kita akan pergi Ha? Kita akan Babi. makan mi campur dekat. Dah lah aku tak bawa mic. Dah sampai sini. Tak apa. Kau balik kita tunggu dulu. Nanti pun kita tunggu dulu. Kita pergi makan mi campur dekat Dungun ke dekat tu baru kita akan pergi check in terus. Dia tu pukul 8 sampai gas. Kau cakap tu aku rasa tak tidur sebab tak tidur je. Aku tidur lah. Aku tak cukup tu. Kau tidur Aku dulu. dah sedar macam. Aku tahu lah. Aku dengar sama Mizan Aiman kata, "Jan, tidur lah luar sini." Aku Aku lah orang paling tak cukup tidur Aiman. Aiman kena dalam aku yang jaga korang. Sampai ada monyet member ni kau tahu tak dia buka bonet. Aku macam benda kita semua kat luar. Kau tutup bonet lah kalau sampai ada. Ada monyet lah banyak panjat tiang elektrik tu aku ucap dengar bunyi benda.
Aku dah risau kalau aku tutup sikit, prap, hilang ambil. Dia tak ambil apa-apa, dia ambil monopod Iman. Tripod, monopod Phone dia kau tahu tinggal mana? Phone letak dalam bumbung. Macam mana phone dia? Yelah, internet dapatkan wifi. Oh, Malaysia lah dia. Orang Malaysia lah rupanya. Lepas tu monyet kan ambil kan, tak pasal dia tengok TikTok nanti. Nanti kan monyet tu scroll TikTok ini ada abai Kan dapat TikTok ni monyet tu. Kau kena ban. Aduh. Bukan, nanti takut aku semua tangga Iman kan. Cakap Iman sebab monyet tu boleh buat TikTok kan. Kau nak buat yang video air? Kau buat time step kan? Tak ada. Kat bawah tu. Tak ada, video biasa. Asal tak buat time step? Malas. Kan dia beribu-ribu jeep tadi. Bergigit lah. Tiap mana Tan? Okay, sekarang dekat pantai Teluk Abang. Teluk Abang. Sekejap. Pantai Teluk Abang kot. Habis. Ui, laju. Kompi. Pantai Batu Pelanduk. Aduh. Allah pula. Tak nak naik. So kita tunjuk lagi nak bagi makan. Kita bagi makan apa? Berapa? Ni campak. Ni campak lantai sampah. Tak, Mizan tak nama tu ke aku. Babi kau ini makan ni. Oi, resi dengan tu, resi. Mana campak? Campak tu kan asal daripada laut. Campak man. Ni. Ni, dulu babi lah dia ni. Aku mana naik atas tu kalau aku naik atas lagi. Aku takut tak ke rumah awak balik. Nak gerak? Ni stop. Kau fokus depan lah. Ni video tau. Dah, jom kita gerak ke mana. Orang berdua berjalan, aku datang belakang. Gitu. Macam bangang je idea kau ni. Boleh tak aku menyatakan pendapat aku? Bukan. Macam ni. Rakam je lah Zan. Biar je lah. Buat macam tengah cerita. Tak semua dia makan. Aku nak mandi. Mana dia? Ya. Dia stay sini dulu. Dah ni. Dah kawan. Ni aku ganti benda kita pada sikit. Dah kaku je. Oh. Belakang. Takut. Ya. Dua. Cepat. Aduh. Dia lelek itu. Ui, bakar tu. Tak. Ini Namanya satu hujan. hujan gila. Dia sampah. Mana ada hujan? Sampah. Semalam bangun. Betul kau dari air lepas ni tau. Sampai di sini. Kita dari belakang tu macam dia macam orang dua berjalan, aku datang belakang. Begitu. Macam bangang je lagi kau ni. Boleh tak aku Bukan. menyatakan pendapat aku? Bukan. Macam ni. Kita video. Rakam je lah Zan. Biar je lah. Ya, semua di belakang. Tengah cerita. Tak, semua di belakang. Bangsa nak selamat. Masuk je. Ikut je kau nak panggil berapa kali. Apa babi? Panggil. Macam bunyi. Aku nak tengok mata dia diam. Wah, dia ke depan. Dia jalan sama. Jalan. Boy je. Kita main-main. Gini. Okay. Tak apa, it's okay man.
macam berkurang lah kan. Kita buat kita dalam belakang. Man! Man! Yalah. Datang Man, datang lari. Nanti aku fast forward lah. Cepat Man, kau jalan. Nanti aku pada edit kau fast forward. Kira macam kau tak ada ketinggalan bas. Aku kena buat sound effect bergerak-gerak. Habis. Tapi kita nak makan ni tau. Kita nak macam. Nak mandi mandi petang. Tak buka kat baju. Dah boleh lah. Okey, jom. Wah, tengok. Alright, itu. Cantik mat laut di Terengganu ni. Alright. Food cantik. There was another coast. And just that, this is a teluk lah. Straight lah. This is a straight. Just like that. Okay, go. Okay, go. Apa? Tak, aku pun lupa. Tak apa. Alright guys. Kami mengucapkan selamat hari raya. Maaf. Okay. Sabar. Alright guys. Okay, sabi ni guys. Alright, sekarang kami kat Batu Pelaguk, Kuala Abang. Nanti petang sikit kami pergi kat Kuala Adik. Tak tahu adik. Hari ni kalau kat sini tempat-tempat yang menarik lah untuk kalau korang nak tengok sunlight. Sunset. Sunlight. Sunlight tu ada pasal muka kau. Sunrise. Apa sunset je? Sunset bila dia turun. Sunrise naik. Habis? Sunset nanti petang kat adik. Bukan sunset. Dia sunset. Kenapa nama dia tu Banduk Kuala Abang? Sebab ada dua batu yang merupai bentuk yang sama. Bentuk yang macam abang. Adik. Abang. Dia Sini pop-pop balik lah. Lepas ni kami akan terus ke shoot pergi ke mana? Mak Wan Station Misuk. Orang panggil Mi Campak lah. Terkenal dekat Dungun ni lah. Sedap. Mi Campak. Dalam satu mangkuk tu dalam 25 kot. What? Mana ada sial. Delete sudah 12 bawah 10 kot. Sebab Tak lagi Rusia ke tu? ada lagi kami ada. Kau kena backup lah nak tengok on. Dia human ni kan? Ada. Yang bodoh. Jangan lagi. Lepas kita ke Mi Campak, kita shoot pergi kat Wawai Gemilang kat Dungun. Tidur. Tidur dekat dengan pantai Teluk Masin. Pantai Teluk Belanga. Tak, Teluk Mati. Belanga baju lah. Teluk Mati. Mati. Makan orang. Kalau buat macam buat video tak apa kan? Boleh. Teluk mati. Telok mati. Bukan Teluk Mati. Tak, tunggu jap. Aku masuk tak frame? Kita pergi ke Masuk. nanti kau nak teman aku tak pergi Paka? Hantar break. Suruh datang je lah. Kalau otak kau mana ada kenderaan budak tu? Marhaba. Tu tak tidur dulu. Aku berapa kilo? 15. Bagi aku tidur tu lah. Bagilah masuk boleh. slow job dulu. Otak aku pergi ni jap. Kau relax dulu. Aku pergi ni jap. So kita sampai gerak ah. Bila kau dah siap. Kita pergi dekat pantai Teluk Bidara. Macam kau rehat kau Aman. I can move on better. On tak cak? No more. Pergi sekali je lah. Cuma aku tidur lah tepi. Tak senok tu nanti kau kesian pula kau. Aku tidur tepi Tidur dalam je lah. kereta. Barang tak dulu. Sebab barang tu kita tak dalam ada. kereta tidur kat ni lah. Macam mana? Kenapa macam nak halang aku? Aku kira ni kot. Aku Tak apa. Ini macam pakai ayat Mizan balik. Itu awak engkau. Aku hantar kat sama lah. Itu app je. Itu awak engkau bodoh. Itu Itu app engkau. je man. Itu app je. Ya, korang dua. Masa app aku dengan dia. Ya, korang punya ex lah Aku maksudnya. tu kat Itu awak dia dah sial. So aku hantar barang cibai.
Gas. Kau? Ngam-ngam eh. Dia tak awal tak lambat. Ngam-ngam. So guys, stay tuned. Breakfast. We need to go to breakfast right now. Hungry so, and then I need to go to toilet break after this. Tu kotor je. Stay tuned and please follow our channel and like our video. So, alright. Oh. Dekat rantau abang. Abang rantau. Abang mah? Rantau. Ya. Aku jujur ni. Nampak kau cakap rasa. Okey, tiga pula dekat sana pula ni. Aku tak sengaja je. Kau suruh Aiman cakap. Aku nampak. Tak, aku cakap Iman. Oh dia tu. Aku orang Selangor, aku cakap orang Selangor je lah. Aku cakap bahasa Thailand pula kan, terkejut je. Sebab kan aku dah belajar. Maaf, Aku belajar kat sini. So aku macam biasa aku macam tak sengaja tak cakap. Oh, tak boleh. Aku ada kencing tu aku dah campur. Ada cik ni kan, ada tanya, cik cik mana cik? Ranu, so aku macam kau borak-borak suka geng kau cakap. Macam kau ramah gila kau tu. Orang kampung je. Sekali kan tempat belajar aku, rupanya dia lecturer bahagian travel. So, sekali dia pernah buat kat tempat aku juga. So sekali dia cakap so dia tunjuk betul yang dia lecturer awak? Betul. So dia tak gambar. Cakap dia cakap buat message situ anak PA Miss Mas kirim salam. Anak PA Miss Mas. Anak PA lah, aku anak PA lecturer PA tu Miss Mas. Perjalanan berapa jam tadi? 4 jam, 3 jam. Apa dia? Perjalanan 3 jam. Pakar. Pakar. Aku pakai bahasa baku. Bagus sangat lah. Ni kau boleh stop ke? Aku mesti ambil. Ambil. Lagi ambil pun. Iman. Dah siap. Jom kita test, dia ambil. Kau boleh panggil. Aku lupa. Dah lama kat sini. Kau lagi lah. Tak tahu. Dia masih ada. Aku baru ingat. Lupa dari situ. Ambil ke apa? Ya, pernah itu hantar. Mesti aku ni. Oh, dah hantar? Aku lupa. Jangan buat aku kali. Tak suruh tekan. Hantar ambil ni. Tekan. Mana pergi pressure. Dekat tu. Minum lah air panas tadi. Minta abang. Air teh menggelegak. Minum kau minum tu. Tu panas. Aku kata apa? Tak ada situ. Ada. Jangan tengok dia minum. Kau cakap dia. Limau. Oh, dah pun ada. Lemon. Aku ni minum lemon suam tu. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Ambil kau. So baik lah. Apa yang kita ada dapat hari ni adalah mi campak. Ini bukan mi campak. Ini mi campak. Ini apa tu? Tu mi campak. Ada tu mi campak ni lebih. Ni tadi ni. Nak turun dulu. Masih. Aku suruh handphone aku jadi kita siram lagi. Aku makan 3 mangkuk. Ambil suruh aku tu belakang. Woi, jangan sudut dulu. Ambil ni dulu. Agak. Alright. Ambil suruh belakang kau man. Ya. Ni mi campak. Campak ni. Udah lain sekarang. Selalu dia macam campur sekali je. Ni man. Ambil dia punya cili dia dengan kat belah sana tu.
Mana? Ni. Kan? Cepat Sini lah. Mana? Kau tak nak tolong pinjam kau dulu ke? Tak nak. Betul tak? Angin kan dia kan? Dia buat ekstra. Oh, so maksudnya mini kita ambil campak sini ke sini lah. Tu maksud dia. Cili jeruk. Cizuk ini bukan kuitiau weh. Ada macam kotiau. Macam kotiau. Kuitiau syuk. Macam kotiau lah. Ladies. Itu garam. Kau tengok gula kan? Gula ke? Ya, aku tengok ada gula ni. Oh, biasa Kelantan tu. Saya orang Kelantan kan. Sini. Ambil buat SMR. Ish, tu buat SMR. Kita tekuk. Tak, yang mic ke tekak-tekak? Okay. Ikan bau. Ui. Kau tak apa banyak-banyak. Kelak. Wah. Tak kacau kacau, bawah tu ada gula. Ya. Ambil air tu. Makan lu kau tak ada air. Hidup. Jangan kacau kan? Tak itu bang. Itu kebenarannya dengan kepadaku ampunkanlah dosaku Tu makan panas-panas saya marem tu. Marem tu. Mana sambal tu? Sambal dia mana tak? Aku tak pasti lah. Sambal dia sambal Negeri Betul, Sembilan ke sambal Betul. Kutuk Timur ke? Ni 9. Okey. So ni kita punya makanan hari ni. Apa tu? Oh lada. Dah betul je. Macam pasir. Ni kicap. Hmm.